kecil waktu itu. Ketawa yang aku tak tahu rupanya ketawa terakhir aku bersama dia. Kalau abang kata 10, Aina sanggup? Aina buat muka geram lalu menepuk lengan aku. 10? Abang ingat saya kilang ke? Aku gelak. Tapi dalam gelak tu, aku pandang dia lama. Aku simpan wajah tu dalam hati aku. Tanpa aku sedar, dunia sedang bersiap untuk merampas dia dari aku. Aku capai tangan dia. Tak kisah berapa pun, asalkan Aina ada sampai tua, kita hidup sama-sama sampai uban penuh kepala. Aina diam sekejap. Mata dia lembut. Dia genggam tangan aku kuat. Kita hidup sampai tua ya? Janji. Janji. Aku telan air liur. Janji itu sekarang tinggal serpihan. Dia pergi kerana kemalangan jalan raya. Dan aku masih hidup untuk menanggung semuanya.